Okey, cuba kita fikir sejenak. Peperangan paling besar zaman sekarang ni agaknya berlaku kat mana? Mungkin bukan lagi di medan perang yang kita nampak, tapi dalam fikiran kita sendiri. Kali ni kita akan kupas macam mana persepsi boleh dibentuk, malah dijadikan senjata dan bagaimana ia boleh mengancam asas demokrasi itu sendiri. Jadi, persoalan pertamanya, apa sebenarnya yang boleh melindungi sesebuah negara daripada ancaman yang tak nampak dengan mata kasar? Sebab ancaman zaman sekarang ni dah lain macam sikit kan? Bukan lagi pasal tentera atau senjata fizikal, tapi ia lebih kepada idea, naratif, cerita yang disebarkan secara strategik. Jadi, macam mana kita nak pertahankan diri dari benda yang tak nampak ni? Salah satu tanda paling jelas yang menunjukkan ancaman ni betul-betul serius ialah bila badan penguatkuasa mula buka kertas siasatan rasmi. Siasatan terhadap aktiviti yang mungkin boleh memudaratkan demokrasi. Bila dah sampai tahap ni, kita tahu ini bukan lagi sekadar perbalahan politik biasa. Ya, ini poin paling penting. Isu dia bukan lagi pasal parti A tak setuju dengan parti B. Tapi ia dah jadi soal ancaman kepada struktur asas negara kita. Jadi, amat penting untuk kita bezakan antara perbezaan pendapat yang sihat dengan tindakan yang boleh menggugat kestabilan negara. Jadi, apa sebenarnya yang jadi pertaruhan? Macam yang kita boleh nampak, ia melibatkan tiang seri negara kita. Sistem demokrasi, kedaulatan negara kita, kepercayaan kita semua kepada institusi macam mahkamah dan polis, dan yang paling penting, kedaulatan undang-undang itu sendiri. Semua ni saling berkait tau. Kalau satu goyang, yang lain pun akan terasa bahangnya. Sekarang, jom kita fahamkan sikit senjata utama yang digunakan dalam konflik macam ni. Dalam zaman yang serba pantas dengan maklumat ni, naratif dan persepsi. Ia bukan lagi sekadar pandangan pribadi. Ia boleh jadi senjata yang sangat-sangat berkuasa. Inilah yang dipanggil perang persepsi. Cuba bayangkan ia sebagai satu bentuk peperangan moden. Medan perangnya, fikiran kita semua. Matlamat dia bukan nak tawan sesebuah negeri atau negara, tapi untuk menawan cara kita berfikir. Kiranya nak menang perang tanpa perlu lepaskan satu das tembakan pun. Ayat ni memang betul-betul mendalam kan? Sebuah cerita yang direka dengan teliti dan diulang-ulang boleh menyebabkan kerosakan yang jauh lebih teruk kepada kestabilan sesebuah negara berbanding serangan fizikal. Dan perang persepsi ni, ia bukan setakat berlaku dalam negara sahaja. Ia boleh jadi satu operasi peringkat global. Melalui kempen media antarabangsa, menggunakan lobi asing dan mencipta tekanan persepsi dari seluruh dunia, pihak luar boleh cuba untuk mempengaruhi hal ehwal dalaman negara kita. Ia seolah-olah memintas proses demokrasi yang sah. Okey, ini membawa kita kepada kesan langsung daripada perang persepsi ini. Apa jadi bila naratif dan cerita jadi lebih penting daripada fakta? Nah, inilah masanya sistem keadilan dan kepercayaan orang awam akan mula terhakis. Perbandingan ni tunjukkan perbezaan yang sangat ketara. Di sebelah kiri, kita ada kedaulatan undang-undang, satu proses yang sangat teliti, berasaskan bukti dan tujuannya untuk mencari kebenaran. Di sebelah kanan pula, perbicaraan oleh media. Yang ini pula lebih kepada persepsi, nak cipta naratif yang sensasi dan akhirnya ia menghakis kepercayaan. Satu membina, satu lagi meruntuhkan. Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa agaknya institusi penting macam Badan Pencegah Rasuah atau polis sering jadi sasaran kritikan yang hebat? Mungkin ia bukan satu kebetulan. Serangan yang berterusan terhadap kredibiliti mereka boleh jadi sebahagian daripada satu strategi yang lebih besar untuk melemahkan benteng pertahanan negara kita dari dalam. Okey, kita dah faham ancamannya. Jadi, apa pula penyelesaiannya? Perisai terbaik kita untuk melawan perang persepsi ni sebenarnya dah pun ada, iaitu institusi perundangan dan penguatkuasaan kita yang sedia ada. Inilah dia penawar kepada kekecohan perbicaraan oleh media tadi. Proses undang-undang ni tenang, rasional dan sangat teratur. Bermula dengan dakwaan, kemudian siasatan, lepas tu bukti dinilai dan akhirnya keputusan dibuat oleh sistem perundangan. Setiap langkah ni direka untuk mencari kebenaran, bukan untuk menang perdebatan di media. Jadi, apa peranan kita dalam semua ni? Jawapannya, bertenang dan percaya pada proses. Daripada kita terjebak dalam pusaran spekulasi yang tak berkesudahan, lebih baik kita bagi ruang kepada institusi yang bertanggungjawab untuk jalankan tugas mereka. Biar mereka cari fakta tanpa sebarang gangguan.
Kita sekarang dah sampai ke bahagian kesimpulan. Di sini kita akan tekankan semula prinsip asas yang menjadi tonggak kepada sebuah demokrasi yang sihat. Inilah inti patinya. Kekuatan sebenar sebuah demokrasi yang matang, ia tak diukur dengan naratif siapa yang paling lantang atau paling sensasi. Sebaliknya, ia bergantung pada komitmen kita semua yang tak berbelah bahagi kepada fakta, kepada keadilan dan kepada kedaulatan undang-undang. Petikan terakhir ini mengingatkan kita betapa besarnya pertaruhan yang ada. Isu ni bukan lagi tentang nama baik seseorang atau sesebuah agensi. Ia jauh lebih besar dari itu. Yang dipertaruhkan ialah masa depan negara kita sendiri, legasi yang akan kita tinggalkan untuk generasi akan datang. Dan untuk renungan kita bersama, saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir ini. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat dan juga maklumat salah, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk mempertahankan fakta? Adakah ia tugas kerajaan semata-mata? Atau media? Atau sebenarnya ia adalah tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara? Fikir-fikirkan.